Nak telur masin, nak serai tu. Petai here. Kata sedap goreng belada. I'll never get tired of this. Slightly, and I said in the south side of the very trending and very viral Pekan Sari Temerloh. And today I wanted to do this challenge that I've seen everyone else doing. The 50 ringgit challenge. What I can buy for 50 ringgit here. So let's go and see. So these petais are like 8 ringgit per pack. The more and the Aku pilih-pilih gebong cik. Pakai gebong dan gebong. seller ni kata, pakcik apa yang beli 2 free 1 tadi tu? Ni pucuk paku. Pucuk paku. Beli 2 free 1. 2 free 1. If you go to a farmer's market, you can count this as a farmer's market because these are farmers selling their own growing jering. And you also have ikan kering. And here you have asam keping. These look good. Maybe I should buy them. Okay, beli Okay. So my first buy is asam keping, which I haven't bought for like aeons. So this is like RM5. Durian that has been unboxed. This is a very popular tepoyak. If you want to make ikan patin tepoyak, these are the most important ingredients. Here we have telur itik and lots of pucuk paku, nasi keping, buah kertas serai. Ni telur itik Telur itik, ayang masin. Nak telur masin tu. Kena ambil satu bakul ke? Kan ada orang satu. 2 je. Boleh. Nak serai tu? Ya kot. Nak 2 lah. Enam. 6. Sekejap Apa ni cik? Kunyit. Oh kunyit. Daun kunyit. First time tengok. Yang ni Batang keladi nama. oh batang keladi. Batang keladi. They also have keripik. Kak ni ikan apa kak? Kasam. Ikan perkasam. Oh, Kasam. Kasam orang Pahang. perkasam Pahang. Dan buah-buahan limau. Limau satu mangkuk berapa kak? 2 Nak satu mangkuk. Beli buah limau untuk RM3. The weather is like very hot, so I advise you, even though it would make you feel like penat, but bring along a raincoat or payung, better lah. I can't open my payung here unfortunately because there's so many people around. I think these are isopesticides and insecticides. Yang aku tak makan ialah ini. Aku lupa apa nama dia. We have these celup-celup. Nampak sedap. They have kuih Melayu. Kuih berapa kak? RM2. Kuih ni RM3 kak? Lepas tu nak apam. Ni. Apam. Ni coklat. Apam putih dengan pink. Berapa juga? RM2. Okay. So kuih RM5. Dia panggil apa? Shiny muscat. Apple Malaysia. Buah limau. 2 gelas kerak, 2 beri. Dia kata apple strawberry. Okay, aku baru 15 minit duduk sini, tapi rasa dah macam berlari satu padang. Jauh lagi perjalanan kita. Buat selfie sebagai kenangan. Banyak lagi satu kali round. Lepas tu ada satu kali round lagi depan sana, depan stadium sana. Tapi hari ni aku takkan ke sana sebab aku nak buat benda lain pagi ni. Pagi ni, tengah hari ni. Jadi kita buat U-turn balik. Dia adalah ikan salai. First time ni ikan salai yang dijual secara meluas. Paling popular ikan apa dek? Baung paling orang. Slice. Yang paling orang selalu beli ikan apa?
Siapa yang suka lah. Kadang orang suka serai, sekarang suka ni, suka ni. Oh. Kan apa? Ikut je kan. Kita pilih salai. Ni yang satu ni. Oh, dia kata sedap goreng belada. Datang mana? Husband saya orang sini. Cuma dah lama tak datang sini je. Terima kasih. Cantiknya. Purple lawa juga. Ada? Ada. Boleh tak saya nak minta agak follow TikTok saya? Boleh. Sebab saya baru buat. Lepas tu saya sedang mencari follower. Nak yang pink ni? Nanti kalau kita dah upload video tu kita tag lah. Okey, boleh. Terima kasih. Ni nama siapa? Pagi Adi je. Nanti kita tag dia dekat kita kait. Bye. Terima kasih. Sama. Aku suka shopping dekat pasar kat Malaysia ni sebab semua seller friendly. Setelah 20 minit berjalan di Pekasari ni, tinggal balance RM14 duit aku. Kita lagi apa lagi yang kita boleh beli. Oh. Last time aku tengok boat ni masa dekat Kabut Sale lagi tu. Dia buat daripada apa ya? Oh, sorry. Terlanggar. Sorry, Makcik. Sambung jalan. Kalau pakai pihak lain, 3,000 lah kena. Berapa ringgit ni, Kak? Nak satu. Terima kasih, beli ya. Nak top up cruise kat sini pun banyak jual cruise juga. Madu. Ikan salai keli. Cantiknya dia susun macam tu. Ni pula ikan salai patin. Anak tudung pun ada. Lama pun dia orang ada. Kecil. Besar. Aku nak sangat beli air tapi sebab aku nak pergi makan sekejap lagi, jadi aku patutkan dulu idea tu. Jalan sambil menikmati pemandangan Sungai Sepenuh. Banyak barang handmade di sini. Gelang kristal pun ada tu. Gelang kristal. Kat sini orang tak ramai sangat. Jadi kita boleh berjalan relax. Tadi saya langgar-langgar bagai. Saya duduk bawah pokok ni. Dia cantik gila. Yang bunuh dah. Kat belakang tu berapa ringgit? Tapi 1.7 tak? 130. 1.30. Setiap minggu ada sini Kak? Aku turuti walaupun aku tak tahu lagi kemana arahnya. Bukan baju selai dulu, kat sini pun ada banyak pilihan. Tempat makan Gerai MPT Esplanade 1 sebelah je dengan Jabatan Gantung ni. Jom kita tengok apa dah. Nak air. Teh ais lah. Okay, air dah sampai. Terima kasih. Teh ais. Minum tu terbalik ni. Okay, ni lunch aku. Nasi, misalkan bentuk je ni. Patin goreng. Dan sayur. Juga teh ais tadi. Dan sementara aku makan ni, nak cas aku punya handphone yang jatuh daripada 3 tingkat ni. USB-C port dia rosak, so aku tak boleh pakai kabel charger. Tapi aku boleh pakai wireless charger macam ni. Alhamdulillah, masih ada nikmat nak mencharging telefon lagi. Ni lunch RM17. Anyway, dekat sebelah kedai makan ni ada pandangan best. Tapi kena berhati-hatilah sebab keadaan tanah dia macam ni. Ya Allah. But anyway, inilah pemandangan dia. Ada rumah rakit, restoran kat seberang tu. Lepas tu Jabatan Gantung. Anyway, I found something new at Esplanade. It's an art jam corner right in front of the
aktiviti gerai makan tu depan dia. Ni warna-warna. Warna-warna ni berapa, Dek? Satu? RM10 je. Terima kasih. Anyway, I have found a great use of my payung. Can use it to hang plastic bag. You should also shielding yourself from the hot sun. I'll never get tired of this view. Oh, there's a boat coming in. The majority of the shops are closed. Pigeons, they're like only steps away from me and they're not afraid of people. See some petai here. Kak, petai berapa ringgit kak? Petai berapa ringgit? RM9 boleh lah. Terima kasih. Tak RM2 kan? RM2 je. Itu je. Okay. Hello, hi, it's Laci. Hello, hi, Sachi, and these are all my purchases from the Pekansari. Pekansari is right there. Anyway, that's all for today. But before we go log out, let's recap what I bought today. What I can buy for sitting here. Asam keping, nak telur masin, nak serai tu. Buahan limau. They have kuih Melayu. Dia kata sedap goreng belada. Nak yang pink ni? RM1 ni kak? Petai here. Tak RM2 kan? RM2 je. Itu je.